Malam ini, skuad Harimau Muda bawah 19 tahun ada misi hidup dan mati apabila bakal lawan Thailand bawah 19 tahun. Perlawanan ini adalah hidup mati buat skuad muda negara kerana perlu menang perlawanan ini untuk layak ke semifinal Piala AFF bawah 19 tahun. Kalau kita kalah, sudah pasti kita akan tersingkir. Ini kerana Vietnam bawah 19 tahun yang akan layak ke separuh akhir sebagai tempat kedua terbaik. Skuad Harimau Muda tak boleh kalah, perlu menang lawan Thailand U19 malam ini. Tapi kalau kita berjaya mengalahkan Thailand, Harimau Muda layak ke semifinal. Sebagai juara kumpulan B paling teruk kita boleh terima, kita seri dengan Thailand sudah membolehkan kita layak ke semifinal Piala AFF. Dijangka Harimau Muda akan menurunkan barisan terkuat malam ini, kerana kita akan lawan Thailand U19. Sudah pasti Thailand juga akan menurunkan barisan terkuat mereka, kerana mereka juga mahu layak ke separuh akhir sebagai juara kumpulan. Kita memang tak boleh kalah malam ini. Kita berharap pemain warisan Malaysia dan Croatia, Luka Hodak bermain First 11 malam ini. Luka Hodak masa buat debut lawan Brunei U19, Luka Hodak dah tunjukkan dia seorang pemain yang lincah. Luka Hodak boleh dribli, dan dia pemain agak lincah mengawal bola. Kalau Luka Hodak main lawan Thailand malam ini, sudah pasti pertahanan Thailand akan kelam kabut. Ini kerana Luka Hodak mempunyai skill individu yang bagus, dan cara permainan dia ala-ala Arif Aiman. Pemain ini agak lincah dan laju. Kita berharap coach Nafuzi Zain dapat menurunkan barisan terbaik, kerana perlawanan ini kita wajib menang. Bagi yang mahu menonton perlawanan ini secara langsung, anda boleh menonton perlawanan ini di saluran TV Indonesia. Channel TV Indonesia akan buat siaran langsung perlawanan Malaysia U19 lawan Thailand U19. Perlawanan Malaysia lawan Thailand akan bermula pada pukul 9 malam ini. Kita berharap skuad Harimau Muda mampu mengalahkan Thailand supaya layak ke semifinal AFF. Daripada luar ke dalam, bukan keluar. Ya, daripada luar ke dalam. Baru dia saja.